Niat nyoto mak. Punya anak mit iklim ni lecok ni benda dia ni, benda popo. Anak mit hari empoh. Oh. Hai. Anak mit benda popo. Long guru. Long mengajar kat 20 tahun. Dari umur 18 tahun mengajar kat orang yon. Psikologi anak ni 20. Anak mit bekong. Karena menon ni no. Ni no. Mana kala? Wate tapoh. Kuam tapoh. Ikun tengok dah. Hai kau kau poh ya. Alah nak lagi anak kecil. Ni jangkau dia. Bekong. Tengku. Uragam di rumah ngaurina bagi tugas. Punya urina dengan pepet kali ni uragam santai dia. Mak dengan pepet. Jika pula dia kalau ke mana-mana, kamu break no. Pada tadi kah dilat. Pada tadi kah abang dilat. Kah yang pun dilat. Dua ayah kah. Dengan pepet urina. Uragam dia. Uragam yang paling pandang punya dengan urina pepet. Uragam ikut pepet. Tiga ni. Tak ada pepet nampu ni. Bukan break pepet. Pembelaan terhadap anak ni salah. Dibaca rajin. Wadah kadang pepet urina. Kagak urina. Jom. Anak ni. Lain kala. Pegahlah anak ni. Menanti sebaliknya. Ketika anak ni tengah hidup ibu ayah. Kamral. Yang bukan untuk ayah. Buat wadah kalau kau. Imak baik bela-bela. Dah ada anak pun. Kalau dah ada anak ni. Si kurang benar sebelah ni. Bengih lima. Nyanyi benar. Wadah kada ayah bengih. Gendemit ayah. Cok mak anak tu. Kena nak. Jangan cek itu lagi ya. Mama takut kalau ayah marah. Ayah ni kalau marah takut ngeri ya you. Ya, ni kata. Ini benar cara. Ni, anak ni punya tengah bengih ni. Anak ni ubur-ubur yang umur 5 tahun uyuk. Umur 6 tahun uyuk. Punya tengah bengih ni. Punya tengah bengih. Tajak bak kedai ni, ilakir main nak. Tajak bak dawah, ilakir balon. Yang salah dia ni. Salah orang kat balon. Orang kat balon bengih. Tak nampak apa betul balon. Tak bengih terus ni. Tak oh, alah. Dibagi ni, wadah bengih anak ni, baik tak ada. Ikannya punya bengih anak ni, tak ada. Kalau kamu brak. Yan mak. Dibagi ni kuat dia bengih anak ni. Wadah muda anak ni, jauh. Anak ni biasa punya kenal pun pak mak. Sedia. Baik dia anak ni, ayah dia. Rumah anak ni. Malaysia degil mak. Yang baik coba-coba wadah anak ni bengih. Anak ni degil. Umur ayah ni. Tak coba-coba. Yang mati degil tau. Boleh. Tanya aku mak. Pakai kaki ada jual ayah tu. Tak berapa yang ketiga ni. Lupa ikli kadang-kadang play. Kadang-kadang yang ketiga. Hai. Nabi harum badan lagi bungong melah. Oh Nabi cepat patah mayam. Oh Nabi dalam hadis juga. Oh hina pempeh dengan gelunyung. Kau tadi ni nyong ada Allah kau tadi ni. Nah bandingan dengan Tuhan. Rafi Ahmad itu lewat. Rafi Ahmad itu. Ini punya kata bang TV dah lagi. Sandung punya kata TV lolong tadi ni. Ya ni dah ibu budak ibunya kata tadi. Tinggal 50% dari kecok 25% video ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di mana tadi ni? Hebat dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni orang ina dengan rumah zikir kemak pemakam lewat Nabi Yusuf kekok jarum. Sampai ke dia ina hadza basyarun al malaikah. Nya urang ku malaikat ganteng banget. Dari Nabi Yusuf. Yang dari Nabi Yusuf. Yang dia baca surah Yusuf. Dibayangkan keindahan wajah Nabi Yusuf. Zulaikha yang kena laku galak Nabi Yusuf luar biasa. Waktu itu Zulaikha mencatat bersama dengan Nabi Yusuf. Tinggal dari 25 menit video dia tengok. Lepas isi bacut. Tuhap bacut. Bili bacut. Ngandung bacut. Timum BO. Engku Junaidi le bacut. Ni radih bacut. Ikannya bacut tu siapa? Maka nak boleh sombong. Nabi secara wajah mendang ni hai tokoh. Wajah Nabi Muhammad secara fisik Nabi Muhammad ni.
Ikanyo ni menyaek dan inabikan banyak kanet watai duduk dalam kawan urang banyak hana beri watai duduk dalam kawan urang hana beri banyak. Ini kata tapi kok kawan geduk dalam kawan urang kok nyan hana banyak, geduk dalam kawan urang banyak kok nyan hana Ikanyo menyaek ni kadu dalam urang banyak aku telon dia bunyi ni apa ada ni menyaek banyak kadu dalam kawan urang malai dia tengok kaget telon. Nabi hana menang. Nabi secara fisik hana sokoi. Hana kok secara fisik luar biasa. Nabi Muhammad secara fisik luar biasa. Yang kedua, nagat akhlak Nabi. Nagat akhlak Nabi. Sebelum dakwah habis long pegah nampuh akhlak Nabi. Tengok kan. Ana lu nampuh pegah. Ana dik 10 minit. Nenging ekonomi nampuh akhlak Nabi. Full. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia, yaitu ibadahnya sangat kuat. Set 3 ibadah Nabi. Nabi Muhammad nak gelar sabuh ni. Pura gelar Nabi Muhammad Nabiyut Taubah. Bukan Nabiyut Taubah, Nabi yang paling sering bertaubat kepada Allah. Rupanya Nabi yang paling sering taubat kepada Allah Nabi Muhammad. Paduga getaubat tengku Nabi Muhammad si urang semalam getaubat ke Allah tertunggu. Pertanyaan, tengku Nabi Nadasya hana. Nabi Muhammad bersifat dengan maksum. Maksum artinya adalah tidak punya dosa, dihapus dosanya oleh Allah. Nabi katanya gemkah dada oleh Allah perga tengku. Maka Nabi hana penyakit lahir, hana penyakit batin. Boleh dan Nabi Muhammad. Karena salah satu syarat tamang syurga boleh lahir, boleh mati. Pakai Nabi. Nabi ikut 3 ibadah. Aisyah tip-tip kemudah kekalan Nabi tengah sembahyang. Dan ditanya orang hari tak ikut Nabi sembahyang. Ni kena. Nabi menjaga sembahyang Isya. Rakaat pun surat yang ke Al-Baqarah dengan An-Nisa. Rakaat kedua Ali Imran dengan At-Taubah. So ikut. Ditanya sabbihisma rabbika itu dia dikurimu, memberikan Tuhan dikuri. Sembahyang tarawih sini kala. Kan dia bijai imum yang bagak. Malamnya dengku imum kampung je di imum tarawih. Yang murung jalan. Ikutnya lambatnya. Motor baru. Itu imum memang lambat tau. Allah Akbar. Anak muda 200 ikut. Saya awak. LP game. Yang menyentuh hati Melayu dengan 12 pahali buku. Buku medik ni bari orang hai bari. So yang galak dia, yang tajam-tajam. Yang galak dia ibadat. Allahu Akbar. Ramai dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berai ibu berai. Ikut berai lah gitu. Ibadah kan punya. Kemah tu. Di kampung tanya nama dia di buat saya khatib Jumaat. Baca buku abah karena orang batu. Penyakit badak. Menyelung badak. Batu ayu nak mati. Bayang menang dah pegang urun. Batu ayu. Karena dia nyolah lagi kisi, kemah lagi. Kita nyolah saya kai ibadah ke guru lagi. Kita nyolah saya kai ibadah ke guru. Yang punya naik juga pasar malam, ramai yang guru beri. Punya buat dakwah, guru tak. Ya, kita dalam tu. Jelah, ada marah tak dengan pegang. Ada abang tak berjanji. Ya lu, cik punya penduduk tu pameran di biru. Pada betul. Nyo lagi kemah ni. Ni cerah dakwah. Macam mana tu? Dia kedua dakwah ni. Kau nak doa awak penting ni kalau. Aku tak dewa penting doa yang nak doa. Jadi yo jero. Jamunya hotel kalau kapanya. Ani itik kahwin ni itik dulu. Punya jina ni nak dulu dah. Mana ni? Tabe. Bupati nak dulu. Ana Nyo nato, anato pada Malaysia. Alah mendakwah tu. Alah mengacaranya. Tapi punya main bola. Urun tu ada main bola. Anak dah kena urun wah, kecil-kecil macam ni, mewah urun.
Hei awak penyanyi dangdut dari Jakarta, ikut 50 lagu joget. 50 lagu tu. Iwau Jakarta berumpak pay 80 juta. Tengku Junaidi 2 jiu. Bela-bela aku ni. Bukan mana bukan mending. Whatever. Kelak tengku berikhlas. Tengku dah ditapeng. Bek dunia ni. Pray dah berdua dulu. Yang Munyak keduanya Muhayak-hayak urung Bek dah pegang 17 Agustus tu. Bak minum randa urung yang nonton. Ni kalau anak gadis pada Indo yang jak pada awak. Ni kalau samping kan. Yang lu pantau nak nondong ke sakaratul maut tu. Okey makin meru. Ni anak-anak muda pada Indo. Tapi lah kampungnya lu dengar kompak bagi udah. Bagi kampung kompak bagi. Ni dalam kampungnya benar apa buah urang tamah sabah limau. Yang pun benar Abu Bakar. Urang tuha lagi Abu Bakar As-Siddiq. Urang tuha bek kepo kata. Benar dalam kampung. Urang tua hikmah. Kata ejak anak muda, Pak tiba je buka dakwah. Insya-Allah buka baju belum dukung. Yang urang tuha ni yang kelak. Bek na urang tuha model, asal ke buka dakwah kadang gitu. Ampun. Hadiah tu dia lagi. Kalau kita mata gede, udah pengeluaran 20, pemasukan 20, pengeluaran 19, itu akan top. Yang nama dia orang tua itu, dan orang tua Abu Bakar. Yang kedua, benarlah kampung urang-urang lagi Umar bin Khattab. Gimana itu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah urang yang 3 tim bela agama. KHI lagi Abu Bakar paling kurang panggung tengok yang pegot. Mulut KHI dah haduri paling kurang tengok yang berbuat ida. Yang lagi Umar bin Khattab dalam kampung kerja sama. Yang terakhir lagi Utsman bin Affan, orang kaya bermurah rezeki. Orang kaya bak dakwah jom sampai berdele. Orang kaya bak abus jom sampai bak berdele. Orang kaya bersedekah berdele. Orang kaya baik keringat kadang gani hana nepuh hartanya pada Allah tengok. Yang nepuh harta pada Allah adalah harta-harta yang hidup pada jalan Allah. Orang kaya baik Dek, narame orang kaya dalam kampung. Narame orang kaya dalam kampung. Alhamdulillah. Nak keringat? Keringat? Kau itu pun dia ada minyak keringat. Tak naruh yang laki-laki rumahnya enggak. Kak, yang keempat anak muda berlagi Ali bin Abi Thalib. Yang anak muda hati-hati yang. Ini doa haji. Anak-anak muda lu bergaya, bantu bagi si kampung. Anak muda pulbat jalan kampung. Contoh, di kampung dilarang narkoba. Yang narkoba di kampung, ya. Di kampung larang baina. Yang ketahuan bertinggal dalam kampung, pecat. Pegat kanun. Anak muda bergaya. Anak muda punya urung-urung yang anak-anak je lah, yang pulau-pulau sampai dalam kampung. Woi! Pulang! Pulang sampai ya! Sampai urung. Rupanya awak melakirinya. Anak muda betul. Pegat kanun kampung anak muda. Yang anak muda